ada orang mempertikaikan selawat selain selawat Ibrahimiyah. Alasan sahih lah, macam biasalah poin-poin dia orang. Jadi para awliya, para wali-wali Allah, dia orang ni, adakah dia orang yang tak baca selawat Ibrahimiyah? Sedangkan dia orang ni ahli tahajud, ahli qiyamul lail, ahli ibadat. Wali umumnya orang kuat beribadat. So, wali ni orang kekasih Allah. Kekasih Allah ni dia buat benda yang Allah suka ke dia buat benda yang Allah larang? Hobi dia orang bangun tengah malam menangis. Dia bangun tu solat. Dalam solat tu wajib tak baca digalakkan baca solat Ibrahimiyah, kan? Kecuali lah dia sampai Allahumma salli alaihi wasallam dia bagi salam. Tu. Tapi kalau ikut betul-betul kaedah, solat Ibrahimiyah tu kan kena baca. Kan? Bila dia buat tu, dia bangun malam semua, Allah bagi dia ilham, dia pun suka selawat dan dia mengarang selawat sendiri. Jadi salahkah selawat yang digarang? Kan? Contoh selawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abadani wa shifaiha ila akhirih. Selawat Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selawat terfirjah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi rahaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Kan? Kalau baca terjemahan pun apa yang mengaku dalam terjemahan tu? Selawat azmiyah, Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladzi mala'a arkan arsyillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wa jama' baini wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wa nafsi zahiran wa batina yaqazata wa manama wa ja'alhu ya rabbi ruha li dzati min jami'al wujuhi fid dunya qabla al akhirati ya azim. Apa masalah selawat macam tu? Selawat Badr. Salatullahi salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Apa lagi masalah? Saya pun tak faham apa-apa ayat ni. Cukup-cukup tak faham. Terjemahan tak ada apa yang masalah pun. Banyak lagi selawat Allah. Banyak lagi selawat yang tak ada masalah pun. Selawat Ibnu Mashish, macam-macam selawat. Itu masalah terlampau nak jaga. Yalah, sahih tak sahih, kadang payah juga, susah macam tu. Maknanya dia tak boleh terima ilham malaikat, ilham Allah Ta'ala kepada awliya. Itu dia terima. Bahkan ada juga orang yang tak boleh terima pada wali Allah beramal 30 rakaat satu malam. Imam Zainal Abidin As-Sajjad. Kenapa dia panggil As-Sajjad? Bukan Sajjad yang pondan tu. Bukan Sajjad yang di Australia tu. Ni bukan nak hina siapa-siapa, tak. Nak bagi bab-bab pengenalan. Imam Zainal Abidin As-Sajjad, kenapa dia panggil As-Sajjad? Dia setiap malam tahajud 1000 rakaat. Apa yang peliknya? Itu semua kuasa Tuhan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Kan, tawassul, bagi pahala kat orang mati semua. Kadang saya pun tak faham. Kita baca Fatihah pada Rasulullah tu selawat, tu tawassul lah tu. Tawassul lah. Apa masalah? Betul kalau kita faham, kalau kita mendalami akidah sunnah wal jamaah ni, tak ada apa yang penting pun. Lainlah kita buat benda tu memang betul-betul merapu. Pergi kubur, bawa ayam mati semua, pasang colok tu, yelah. Salah besar lah tu. Saya pun tak kata betul. Kan? Kadang macam ni lah. Bila selawat-selawat ni kena faham. Bila selawat yang pattern selain pada selawat Ibrahimiyah dalam solat tu, itu semua selawat yang didapat dengan ilham-ilham malaikat kepada para awliya Allah, ilham daripada Allah Ta'ala kepada wali-walinya.
Jadi itu tanda dia kasihkan Nabi. Tapi Allah Ta'ala bagi ilham untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini patternnya begini. Ni kalau saya baca selawat Quraniyah Syekh Abdul Qadir Jalani tu lagi panjang. Macam-macam selawat yang panjang-panjang. Selawat Quraniyah Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya pernah kena ada macam something macam sesak nafas dalam kereta. Saya capai satu kitab Lumatul Aurat. Lumatul Aurat tu kitab yang diijazahkan oleh Ustaz Zaidi kepada saya. Lumatul Aurat. Kitab ni tu silap saya baca selawat. Ni lah. Selawat Quraniyah karangan Sidi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kitab ni Lumatul Aurat ni Ustaz Zaidi ijazahkan kepada saya. Diterima daripada anak pengarang kitab ni, Syekh Wan Ali Kutan. Namanya Fatimah. Okey. Sorry. Dia Ustaz Zaidi terima pada Tuan Guru Haji Abdullah, gurunya. Tuan Guru Haji Abdullah terima daripada Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah terima pada ayahnya pengarang kitab ni, Syekh Wan Ali Kutan. Kutan ni tempat di Kelantan. Nama bapak dia Syekh Wan Ali, ulama besar Kelantan. Dalam kitab ni saya pernah baca selawat Quraniyah. Saya rasa benda tu macam keluar pada badan saya. Tapi panjang selawat tu. Panjang selawat Quraniyah. Daripada Quran jadi ada hujung ni selawat. Baik Quran ada selawat. Saya bagi sedikit contoh bacaan dia. Ini saya berani baca sebab saya dapat ijazah kitab ni. Jadi saya beranilah baca. Tapi saya baca sikit lah surat Quraniyah ni. Nak cerita ni selawat ni ada kesan. Sebab Allah Ta'ala yang mulakan dulu. Innallaha ma'amala. Innallaha kata Ustaz saya. Seorang guru sebut innallaha. Tu di atas tanda fa'il. Allah buat. Baik. Sedikit je bacaan selawat Quraniyah pada Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani daripada kitab Lumatul Aurat. Saya ada kitab yang khas daripada tarekat Qadiriyah yang selawat dan doa. Selawat al-aurat. Syekh Abdul Qadir Jalani punya line lah. Saya dapat daripada Sidi Syairuddin, daripada Sidi Fadil Al-Jalani, dia keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani. Mungkin macam-macam. Tapi sebab saya dalam Madrasah Syekh Ziliyah, saya kena baca wirid am lah pada guru saya. Kalau amalan macam-macam dapat. Bukanlah nak bangga riak, tak. Nak ceritanya banyak berdapat ni kadang tak teramal kita. Tapi kita kena pegang yang paling autoriti, yang kita dapat pada guru kita yang hakiki tu. Yang kita berikhlas setia tu lah. Sedikit saya baca. Ni selawat Quraniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasyirin lil mu'minin bima qala Allahul azim. Ni dah start Quran. Wa basyiril mu'minin wa anna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ni Quran. Lepas tu selawat balik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasyirin lidzakirin bima qala Allahul azim. Quran balik. Fadhkuruni azkurkum wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Betul, start balik selawat balik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ni bagi selawat Quraniyah. Selawat Quraniyah Syekh Abdul Qadir Jalani. Tak mana masalah? Apa masalah? Lainlah selawat tu pakai khadam. Kan ada tak nak cerita buat kisah ni, kalau ada puak tertentu tu hentam saya pula. Jadi itulah. Jadi apa masalah selawat pada awliya ni? Dan dia mengarangnya kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Lainkan kita dah ambil pada guru tu memang ada khadam jin. Kadang saya nak marah kan ni. Ada khadam jin, dia baca wirid pun memang tak ada apa. Tapi nak cerita orang tu khadam jin ke tak ada jin, tu kena tanya ahli dalam bidang perubatan.